Assalamualaikum. Saya Nurul Hafizah binti Muhammad Asri C23E1206 ingin membentangkan berkaitan warisan tapak, iaitu Gubu Bentayan Muar Johor. Definisi tapak ini adalah tempat atau kawasan yang mempunyai nilai sejarah, budaya atau identiti penting. Dan manakala latar belakang Kubu Bentayan ini adalah merupakan kubu pertahanan zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dibina untuk menangkis serangan Portugis pada abad ke-16. Soto asal telah hilang, namun tapak dan kawasan sekitar masih dapat dikenali oleh masyarakat. Juga tidak diiktiraf sebagai warisan kebangsaan oleh GWN dan juga tapi tetap penting sebagai bukti sejarah dan identiti masyarakat Muar. Kepentingan sejarah Kubu Bentayan Muar Johor, iaitu kubu pertahanan terakhir Kesultanan Melayu Melaka sebelum jatuh kepada Portugis, dan juga berkaitan langsung dengan sejarah awal Melayu Melaka dan strategi pertahanan tradisional Melayu. Kedudukannya di Muar menunjukkan laluan pertahanan dan imigrasi selepas kejatuhan Melaka. Ciri-ciri reka bentuk atau estetika Kubu Bentayan Muar ni, dia struktur asalnya tak ada ataupun masih mengekalkan ciri kubu Melayu tradisional. Ia berasaskan benteng tanah dan memanfaatkan bentuk muka bumi semula jadi. Terletak di tebing sungai dan menunjukkan strategi lokasi pertahanan. Pembinaan atau pencapaian saintifik atau teknikal Kubu Bentayan Muar Johor. Dia menggunakan teknik pembinaan tanah padat dan kayu tanpa teknologi moden. Dia menunjukkan juga kaedah kejuruteraan pertahanan awal Nusantara dan juga menggambarkan adaptasi masyarakat dahulu terhadap alam sekitar. Hubungan sosial atau kebudayaan Kubu Bentayan, iaitu menjadi identiti sejarah kepada masyarakat Muar. Dia juga dikaitkan dengan naratif perpindahan masyarakat selepas jatuhnya Melaka, simbol mendiri, simbol memori kolektif tentang pertahanan dan ketahanan masyarakat Melayu. Dan untuk potensi pendidikan dan penyelidikan Kubu Bentayan Muar ini, dia berpotensi untuk penyelidikan arkeologi. Lokasi mungkin masih menyimpan sisa struktur tanah atau artifak. Dia juga sesuai untuk pembelajaran sejarah tempatan dan warisan ketenteraan Melayu Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ila Nurdina Afika binti Muhammad Rosli. Nombor metrik C23E1468. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kepentingan dalam memperagakan kekayaan, kepelbagaian serta integrasi bentuk yang luar biasa bagi warisan tapak. Kubu Bentayan yang terletak di Muar Johor merupakan contoh integrasi pertahanan Melayu awal yang bersifat unik. Hal ini dikatakan kerana orang Melayu pada zaman tersebut tidak menggunakan batu seperti kuasa kolonial, tetapi mereka menggunakan tanah dan kayu serta menyesuaikan struktur kubu tersebut dengan keadaan alam, khususnya di kawasan tepi sungai strategik. Selain itu juga, ia menggabungkan benteng tanah, balai kawalan dan lokasi yang strategik. Keseluruhan reka bentuk kubu ini memperlihatkan adaptasi bentuk pertahanan yang berbeza daripada kubu-kubu batu kolonial yang lain. Selain itu, jarang atau uniknya warisan semula jadi, warisan ketara atau tidak ketara. Kubu Bentayan dianggap unik kerana hanya terdapat sedikit kubu-kubu Melayu yang sebelum Portugis masih belum diketahui lokasinya. Kebanyakan kubu-kubu lama sudah hilang atau tidak dapat dikesan secara fizikal. Namun begitu, Kubu Bentayan ini merupakan antara lokasi pertahanan yang masih dikenal pasti dan ia menjadi salah satu tapak pertahanan tradisional Melayu yang jarang wujud dalam rekod fizikal. Selain itu juga, gambaran bentuk suatu tapak sebahagian daripada kelas atau jenis tapak. Kubu ini mewakili kategori kubu tanah pertahanan tradisional Melayu. Ia menjadi contoh penting dalam memahami kelas tapak pertahanan prakolonial di semenanjung Malaysia dan menjadi bukti cara orang Melayu membina kubu sebelum kedatangan kolonial.
Ia juga melengkapi rangkaian tapak pertahanan Melayu yang lain, contohnya Kota Pancor yang terletak di Johor. Selain itu juga, perkara lain yang berkaitan dengan penentuan warisan kebudayaan yang penting, kubu bentaian ini mempunyai nilai simbolik sebagai memori kejatuhan Melaka, migrasi masyarakat dan strategi pertahanan Melayu. Ia penting dalam naratif pembentukan identiti Muar sebagai kawasan sejarah utama yang berkait dengan kejatuhan Empayar Melaka. Kesimpulannya, kriteria dalam Seksyen 672 Akta 645 penting untuk menilai nilai dan kepentingan sesuatu tapak warisan. Walaupun belum diiktiraf, tapak seperti kubu bentaian tetap bernilai kepada sejarah tempatan dan wajar dipelihara demi kesinambungan warisan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Mizan bin Hamid Zaidi, nombor metik C23A1601. Objek warisan. Pemeliharaan objek warisan di Malaysia dipantau oleh Jabatan Warisan Negara JWN melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005. Sebagai asas pengurusan warisan, garis panduan pemeliharaan berpanduan Piagam Bura 1999 dan Dokumen OCOMOS yang menekankan ketulingan, integriti dan interferensi minimum terhadap artifak, manuskrip atau senjata tradisional. Setiap objek yang diwatakan sebagai warisan kebangsaan perlu mendapatkan kelulusan pengurusan jaya warisan bagi sebagai sebarang kerja pemeliharaan atau perubahan. Matlamat utama ialah memastikan sejarah warisan seni dan budaya kekal dipelihara melalui perancangan rapi, penggunaan bahan konservasi sesuai serta pemantauan pakar. Perisai kayu kenyah. Asal usul perisai kenyah nombor 1 Kelibut Berk ialah perisai tradisional masyarakat orang Ulu, khususnya suku Kenyah di Sarawak. Digunakan pada zaman lampau ketika era peperangan antara suku dan mempertahankan wilayah. Nombor 2 dipergunakan diperbuat daripada kayu keras terpilih seperti kayu belia atau kayu hutan dan lasak, berfungsi sebagai alat pertahanan diri daripada serangan senjata tajam atau lembing. Digunakan oleh pahlawan Kenyah bersama senjata tradisional seperti parang ilang dan sumpit. Nombor 4, motif ukiran pada perisai berdasarkan kepercayaan struktur dan okosmologi Kenyah. Corak ukiran melambangkan kekuatan, keberanian, perlindungan dan status pahlawan. Nombor 5, proses pembuatan melibatkan ritual dan pantang larang menandakan nilai keasal perisai. Menyebut bukan sekadar senjata tetapi simbol identiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamimi Yasmin binti Jeffrey, nombor metrik C23A1495. Saya akan meneruskan pembentangan dengan nilai kepentingan perisai kayu kenyah atau lebih dikenali sebagai Kelibut Berk. Yang pertama, nilai sejarah. Digunakan sebagai perisai perang tradisional masyarakat Kenyah, bukti sejarah pertahanan diri dan motif spiritual nenek moyang, bukti kemahiran pembuatan senjata tradisional. Yang kedua, nilai budaya, berkaitan dengan adat perang, tarian dan upacara tradisi Kenyah. Motif ukiran seperti hudok melambangkan perlindungan dan keberanian. Ianya menunjukkan seni kraf tangan dan teknik turun-temurun. Yang ketiga, nilai identiti, iaitu simbol kepahlawanan dan identiti etnik Kenyah. Ianya digunakan dalam persembahan budaya dan pendidikan warisan, mengukuhkan rasa bangga terhadap warisan nenek moyang. Seterusnya, justifikasi pencalonan. Yang pertama, nilai sejarah penting. Digunakan sebagai perisai dalam peperangan tradisional Kenyah, menunjukkan pengalaman sejarah, strategi pertahanan dan peranan pahlawan dalam menjaga keselamatan komuniti. Yang kedua, mengandungi nilai budaya dan seni, dihias dengan ukiran hudok dan corak flora yang membawa makna spiritual serta mencerminkan kemahiran seni ukir halus yang diwarisi turun-temurun dalam masyarakat Kenyah. Yang ketiga, simbol identiti masyarakat Kenyah, menjadi lambang keberanian pahlawan dan identiti suku serta masih dipersembahkan dalam tarian perang dan acara budaya sebagai tanda penghargaan terhadap warisan nenek moyang.
Yang keempat, berisiko pupus jika tidak dilindungi. Tradisi membuat clay beatbox semakin berkurang akibat modernisasi dan kekurangan pengukir mahir, menjadikannya objek warisan yang perlu dipelihara sebelum hilang ditelan zaman. Dan yang terakhir iaitu selari dengan kriteria Seksyen 67 Akta 645. Memenuhi ciri objek yang mempunyai nilai sejarah, budaya, seni dan identiti komuniti, sekaligus layak untuk didokumentasi dan dilindungi sebagai warisan kebangsaan. Kemudian, ini merupakan lampiran perisai kayu kaum Kenyah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukratu Hamisha binti Muhammad Sanusi. Nombor matrik saya C23A 0918. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk warisan tak ketara, iaitu permainan gasing piring. Saya akan menerangkan sedikit latar belakang gasing piring. Gasing piring merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu yang telah diamalkan sejak turun-temurun, khususnya di negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Permainan ini dinamakan gasing piring kerana bentuknya yang lebar dan menyerupai piring. Berbeza daripada gasing tradisional yang lain yang berbentuk bulat. Pada zaman dahulu, gasing piring dimainkan sebagai aktiviti riadah dan pertandingan komuniti, terutamanya selepas musim menuai atau semasa majlis keramaian. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah menjadi media interaksi sosial serta lambang kecekapan dan kejantanan permainan. Kemahiran membuat dan memain gasing ini diwarisi dalam kalangan tukang kayu tradisional dan permain yang berpengalaman, menjadikannya sebahagian daripada warisan budaya masyarakat Melayu. Okey, kita akan pergi kepada part yang seterusnya, iaitu cara gasing dipermainkan. Permainan gasing piring ini dimulakan dengan membalut tali pada bahagian paksi besi di tengah gasing. Balutan tali perlu dilakukan dengan kemas bagi memastikan putaran yang seimbang. Pemain kemudian melontarkan gasing di permukaan tanah yang rata sambil menarik tali dengan kuat serta terkawal. Gasing yang dilontar akan berpusing pada paksi besinya. Dalam pertandingan ini, pemain dinilai berdasarkan tempoh putaran gasing, kestabilan serta kemahiran mengawal gasing semasa berpusing. Pemain yang mahir mampu mengangkat gasing yang masih berpusing dan meletakkannya semula tanpa menghentikan putaran. Permainan ini memerlukan kekuatan, teknik lontaran, keseimbangan serta pengalaman yang banyak. Assalamualaikum, nama saya Siti Zusna binti Fauzi, nombor matrik C23A1464. Seterusnya, sebagai kesinambungan kepada pembentangan itu tadi, saya akan fokus kepada proses pembuatan gasing piring. Proses pembuatan gasing piring tradisional ini melibatkan beberapa langkah utama, bermula daripada pemilihan dan penyediaan bahan mentah sehingga proses pembentukan dan kemasan. Bahan utama gasing piring ialah teras kayu keras. Jenis kayu yang sering digunakan termasuklah kayu baharu, kayu getah atau kayu nangka. Pemilihan kayu yang baik penting untuk memastikan ketahanan dan kualiti gasing. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan gasing piring ini. Pada langkah pertama ialah pemilihan kayu. Kayu keras berkualiti tinggi seperti kayu merbau, iaitu merbau tanduk, merbau darah atau merbau johol atau kayu berbaharu digunakan. Kayu berbaharu amat digemari kerana ketahanannya terhadap anak-anak semula jadi yang cantik. Langkah kedua, pembentukan kasar. Kayu yang dipilih akan dipotong dan dibentuk secara kasar menggunakan peralatan asas pertukangan. Seterusnya, langkah ketiga ialah proses melarik. Kayu kasar kemudian dilarik menggunakan mesin pelarik khas untuk membentuk badan gasing piring yang lebar dan seimbang. Keseimbangan adalah kunci untuk memastikan gasing berputar dengan ligat dan stabil. Pada langkah keempat pula, pemasangan paksi atau paku. Paksi atau paku besi dipasang di bahagian bawah gasing. Paksi ini berfungsi sebagai titik tumpuan gasing semasa berputar. Langkah kelima, pengecatan. Gasing dicat dengan warna yang diingini untuk tujuan estetika dan pelindungan.
Yang terakhir, pada langkah ke-6 ialah kemasan. Gasing yang telah siap dilarik akan dilicinkan menggunakan kertas pasir dan mungkin disapu dengan minyak kelapa atau bahan kemasan lain untuk memastikan pergerakan yang lancar dan kelihatan menarik. Seterusnya, nilai kepentingan warisan pada gasing piring. Yang pertama ialah kepentingan sejarah. Gasing piring merupakan permainan tradisional yang diwarisi sejak zaman dahulu dalam masyarakat Melayu. Ia dipercayai bermula di Kota Jember, Kelantan. Ia juga menggambarkan sejarah sosial dan aktiviti rekreasi masyarakat lampau. Sering dimainkan selepas musim menuai sebagai simbol perayaan dan kesyukuran. Yang kedua, nilai ciri-ciri kebentuk atau estetika. Gasing piring mempunyai ciri-ciri fizikal yang tersendiri dengan bentuk lebar dan seimbang untuk putaran yang lama. Pembuatan gasing ini secara buatan tangan menunjukkan kemahiran kraftangan tradisional yang halus dan unik. Berbeza daripada gasing jenis lain seperti gasing jantung atau gasing pangkah. Selain itu, terdapat juga hubungan sosial dan kebudayaan. Permainan ini berfungsi sebagai medium sosial yang penting dan juga dapat mengeratkan hubungan serta memupuk kerjasama antara perpaduan dalam komuniti, terutamanya apabila dimainkan dalam pertandingan antara kampung atau pesta rakyat. Seterusnya, potensi pendidikan dan penyelidikan. Gasing piring menawarkan potensi untuk kajian saintifik dalam aspek fizikal putaran dan keseimbangan, serta kajian budaya mengenai evolusi permainan tradisional Melayu. Akhir sekali, dia juga unik dan jarang ditemui. Walaupun gasing umum diketahui, gasing piring spesifik dengan teknik pembuatan dan permainannya yang unik semakin jarang ditemui dan diketahui oleh generasi baru. Ia menjadikannya warisan yang perlu dipelihara.